Siapa yang mati dulu? Kalau anda peminat filem Durrani, pada tahun 1966, anda mesti ingat watak Minah, isteri Du, yang cantik tapi garang. Tahukah anda siapa pelakon di sebalik watak itu? Inilah dia Seniwati Rohaya Rahman, atau nama sebenarnya Zabidah binti Ibrahim, yang lahir pada 25 November 1937 di Kuala Lumpur. Rohaya bukan calang-calang orang seni. Sebelum muncul di layar perak, beliau sudah bersinar sebagai seri panggung di pentas bangsawan Bintang Timur bersama suaminya. Suaminya, Rahman B, pula bukan orang biasa. Beliau seorang tokoh bangsawan tersohor tanah air. Malah, ayahnya, Bakar Eng juga merupakan seorang legenda dalam dunia pentas bangsawan yang pernah muncul dalam filem Durrani sebagai tuan rumah yang datang kutip sewa dari P. Ramlee. Selain filem Durrani, Rohaya turut menghiasi pelbagai filem klasik seperti Hujan Darah, Amok Tok Nading, Ahmad Albab, Kancan Tirana, Miang Miang Keladi, Perentas Seri Paduka, Si Badul, Abang, Aku Yang Berhormat dan 7 Biang Keladi dan banyak lagi filem yang dilakonkannya. Di era drama minggu ini, terbitan RTM, beliau sering berlakon dengan memegang watak ibu di samping dramatis terkenal seperti Fauziah Nawi, Azan Irdawati, Era Fazira dan Siddiq Husin. Rohaya Rahman menghembuskan nafas terakhir pada 10 Januari 1998 dalam usia 60 tahun. Seperti Du, P. Ramlee, A.R. Tompel, dan Mi. Ibrahim Din, Rohaya Rahman juga dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Tapi sampai hari ini, ada satu soalan yang masih belum terjawab, siapa yang mati dulu? Du yang mati dulu ke Minah yang mati dulu? Barang siapa yang tahu, siapa yang mati dulu, saya hadiah RM100. Ini antara dialog yang diungkapkan oleh ayah Minah. Kalau sebut nama Seniwati Rohaya Rahman, mungkin ramai peminat filem Melayu yang ingat-ingat lupa akan Seniwati ini. Sebabnya sepanjang penglibatannya dalam dunia filem bermula dari tahun 1962 sehingga 1984, beliau hanya membintangi 18 filem. Di antara filem-filem lakonan Rohaya ialah Durrani, Si Badul, dan Tuan Badul, Potret Maria, 7 Biang Keladi, dengan filem terakhirnya, Puteri. Bagaimanapun di antara filem-filem berkenaan, filem Durrani antara arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pasti mengingatkan anda satu babak suami isteri Du, lakonan P. Ramlee dengan isterinya, Minah Rohaya Rahman, yang sanggup menipu tentang kematian mereka demi mendapatkan duit. Penipuan terpaksa dilakukan kerana sikap Du yang tidak mempedulikan hal rumah tangga dan banyak berhutang, sehingga sanggup menipu bapa Minah, bapa mertua Du, lakonan Allahyarham seniman Datuk Mahmud Jun, dan ibu tiri Minah, lakonan Seniwati Noraini Yusof, dan mak Minah, bekas isteri bapa Minah, lakonan Seniwati Minah Hashim, bahawasanya salah seorang daripada mereka telah meninggal dunia. Walaupun babak berkenaan hanya beberapa minit sahaja, namun gara-gara penipuan pasangan ini, bukan sahaja menimbulkan huru-hara dan berjaya mencuit hati penonton, tetapi yang pasti satu babak dari filem Durrani ini telah melahirkan seorang bintang, iaitu Rohaya Rahman. Sejak filem tersebut, nama Rohaya Rahman mula dikenali dan pada tahun 1966, beliau menerima tawaran berlakon dalam 3 filem, Miang Miang Keladi, Ahmad Albab dan Kancana Tirana. Apabila nama Rohaya Rahman mula menjadi sebutan, ramai yang tertanya-tanya, siapakah gerangan beliau yang berjaya menambat hati P. Ramlee sehingga membawanya menjadi salah seorang bintang dalam filem-filem arahan beliau. Biar mungkin babaknya tidak sebanyak mana, namun muncul dalam filem arahan pengarah yang cukup terkenal pada era 1980-an, cukup bermakna buat beliau. Al-Fatihah buat Allahyarhamah Seniwati Rohaya Rahman, semoga rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh.